tahu apa. Tahu je dia. Kalau isteri kan. Awak menyesal tak? Awak? No, saya tak pernah menyesal. Ali, saya rindu dekat awak. Sekarang ni baru saya rasa bahagia balik bila ada awak. Takkan kamu tak bagi langsung dengan Fahim? Bila dengan Fahim, saya paksa diri saya untuk bahagia. Cinta tu kan keikhlasan. Tak semua yang hadir adalah takdir hidup kita, kan? Benda yang datang tu kadang-kadang ujian, kadang-kadang hikmah. Senanglah awak cakap. Sebab awak dah bahagia dengan anak isteri awak. Saya? Hati saya masih untuk awak. Tak apalah. Saya rasa saya tak patut kacau rumah tangga awak, kan? Bas.